Lak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Kucing Istanbul yang dikenali sebagai Sokak Kedisi, iaitu kucing jalanan dalam bahasa Turki, adalah ikon budaya yang menjadi jiwa kepada bandaraya ini. Dianggarkan terdapat lebih 100,000 hingga ratusan ribu kucing liar yang hidup bebas di seluruh pelosok bandar Istanbul. Kucing-kucing ini dianggap sebagai haiwan peliharaan milik komuniti. Penduduk tempatan menyediakan makanan, minuman dan rumah kecil di tepi jalan. Sejak zaman Empayar Osmaniyah, kucing dipelihara untuk melindungi rumah kayu daripada tikus dan haiwan perosak. Bandar ini mengamalkan dasar larangan membunuh dan tangkap. Kucing bebas masuk ke kedai, kafe dan masjid. Setiap majlis perbandaran mempunyai jabatan veterina, rawatan dan pemandulan percuma untuk kucing jalanan. Tahun lepas sahaja, 43,000 ekor kucing telah dimandulkan. Kucing terkenal seperti Tom Billy turut diabadikan dengan sebuah patung gangsa di daerah Kadıköy selepas kematiannya pada 2016. Istanbul juga digelar City of Cat atau Cat Istanbul. Pendek kata, di Istanbul, manusia dan kucing memang hidup side by side as equal.